Solih Alamat, saya datang ke Simple Humble Official YouTube. Sekarang kita di Pesta Buku Antarabangsa. Kita dah review Book Cafe. Tak biasa tak, relax dulu. Yang ni pun dah review. Kita dah beli pun. Nanti kita nak buat tutorial untuk dapatkan sign dan jumpa kita punya Abang Eddie Ramli, muallim muda kita. So lepas beli buku, boleh beratok kat sini lah. Okay, saya dah beli buku dah. Nanti saya beratok. Nanti kita nak jumpalah Abang Eddie Ramli kita. Buku dia sangat bermanfaat. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, artis, semua review. Yang paling penting dia bawakan nasihat-nasihat daripada Quran dan hadis. Okay, so boleh beratok kat sini. Corner sikit boleh bergambar kat situ. Okay, InsyaAllah kita beri keutamaan kepada siapa yang membeli buku. Okay, so sambil-sambil kita beratok untuk minta sign, kita dengar kat dia punya review. Kita tangkap bersama-sama dengan Eddie Ramli. Kita juga boleh pusingkan Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tu akan dapat berbagai jenis hadiah seperti buku, bookmark, gantung pada rezeki anda lah. Kita masuk ke Book Cafe, kita menjual jenis buku. So boleh beratuk kat sini, salam-salam. Semua 10% diskaun. Jika anda beli boleh selfie, boleh sebagainya. Komik, novel, semua boleh campur. 15% diskaun. Assalamualaikum, Eddie Ramli. Sihat tuan. Pernah nampak? Ya. Perasan tadi Muslim Mesh. Yang Muslim Mesh yang ada planning kan. Ni saya beli 3 buku, minta sign boleh? Oh tuan dari Muslim. Muslim Mesh. Ya ke? Saya tak Ada rezeki untuk jumpa. Ya, saya dengan kawan dia pergi jalan-jalan. Ustaz ni datang. InsyaAllah ada nasihat sikit. Tulis simple-simple. Ada 4. Ni dapat free gift kan? Cabutan betul hari. Okey semua. Okey, family sihat. Okay. Alhamdulillah. Hari last esok kan? Sudah sedih. InsyaAllah. Boleh bagi satu ucapan untuk Dari Penang kan? dari Penang. Dah ada ni Pak pergi. Ada satu ucapan untuk komuniti Muslim lah yang berjuang untuk mencari jodoh, yang diuji jodoh tak sampai-sampai, jodoh berganti-ganti, orang lain pula ambil. Yang penting sabar. Sabar. Yang penting dalam apa semua benda yang kita kejar, sabar kan. Sebab jodoh ni kalau kita tergesa-gesa pun nanti kalau salah pilih menyesal juga. Jadi sabar.